Nabi cerita kat sahabat tentang dosa syirik. Kemudian Nabi pun bersabda, syirik itu ada di dalam diri kamu semua, lebih tersembunyi daripada pergerakan semut. Maksudnya, ada orang syirik ni duduk dalam diri dia lagi tersembunyi daripada semut yang bergerak. Maksudnya sehingga kita tak sedar ada bau syirik, ada sipi-sipian syirik, tempiasan-tempiasan syirik, sehingga Nabi sebut akhfa min dabibin naml, lebih halus, lebih tersembunyi daripada pergerakan semut. Semut ni kalau duduk di atas baju kita pun kita tak dengar dia berjalan, tak perasan pun. Begitulah halusnya kadang-kala syirik ada dalam diri mana-mana umat Nabi SAW. Kemudian Nabi kata, aku akan ajarkan kepada kamu semua satu amalan, satu doa yang mana nescaya telah pergi daripada anda perkara-perkara kecil bagi syirik dan perkara-perkara besarnya. Nabi sebut, siapa baca doa ni, syirik hak kecil pun akan dipadamkan oleh Allah dalam diri dia, syirik yang besar pun akan dipadamkan oleh Allah dalam diri dia. Tuan-tuan, amal hak Nabi ajak ni dalam buku ni, kita dah sampai hadis nombor 24. Semua ni hak Nabi ajak. Tuan-tuan, amal hak Nabi ajak, sebelum tuan-tuan amal hak lain dulu, hak ulama ajak pun tak salah juga. Cuma yang lebih afdal, yang lebih aula, yang lebih tepat, yang lebih berharga, yang lebih berkesan, hak mai daripada Nabi, betul-betul mai daripada mulut Nabi, seperti doa ini. Tuan-tuan jangan duk gelut nak beramal sehari dengan amalan ni daripada ulama tu, daripada ulama ni. Boleh, tak ada masalah. No? Al-Imam Nawawi sendiri dia ada doa dia sendiri ajak doa daripada dia. No? Itu setelah mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No? Ni hak Nabi ajak ni, perhabis hak Nabi ajak ni, amal hak Nabi betul-betul Nabi ajak ni, yang ni yang lebih utama. Amal hak ni dulu, baru kita tengok yang diajarkan oleh para ulama kita. Nabi pun sebut, nah, Nabi kata akan ada dalam diri kamu semua benda-benda syirik kecil, benda syirik besar, lebih halus daripada pergerakan dan langkahan semut, sampai kamu tak sedar benda tu. Dan ada satu doa Nabi kata, bacalah 3 kali, iaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wahai Allah, aku berlindung dengan bantuanmu daripada aku menyekutukan sesuatu denganmu dalam keadaan aku mengetahui, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah kalaulah syirik itu aku lakukan dalam keadaan aku tidak ketahui. Nabi kata thalatha marrat, Nabi sebut 3 kali. Jadi tuan-tuan, pengajaran hadis ni yang pertama, nombor 1, setiap umat Nabi Muhammad, kata Syekh Hairun Nizam hafizahullah, setiap Muslim perlu menjaga dan memantapkan akidahnya agar dia tidak terpesong dari landasan akidah Islam. Ingat, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah akidah Asy'ariyah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab akidah kita ikut para ulama kita sejak 1000 tahun, bukan sejak 60 tahun, 100 tahun, 200 tahun, sejak 1000 tahun akidah kita akidah Asy'ariyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Janganlah kerana habuan dunia dia tergamak menjual akidahnya, lalu dia redha menjadi seorang yang murtad daripada agama Islam, wal'iyadzubillah. Nombor 2, pengajaran. Menerusi hadis ini, Nabi membahagikan syirik kepada 2, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar adalah beranggapan ada Tuhan lain selain Allah, wal'iyadzubillah. Allahumma sabbitna 'alal Islam, ya Allah tetapkanlah kami di atas Islam dan iman. Syirik besar ialah beranggapan bahawa ada Tuhan lain selain pada Allah, ataupun menyembah Tuhan lain selain Allah. 1, menganggap ada Tuhan lain selain Allah pun syirik. 2 ni syirik besar. Ada pun syirik kecil pula. Contoh syirik kecil apa dia? Tindakan seseorang yang melakukan satu-satu perbuatan kerana makhluk dan bukan kerana Allah. Tungging terbalik buat solat tahajud sebab nak tunjuk kepada mak mentua, kata dia baik, dia rajin. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah, itu syirik kecil, syirik khafi. Kesemua syirik besar dan syirik kecil tadi akan terhapus. Doa ini adalah ubat khas untuk menghapuskan dosa syirik kecil dan dosa syirik besar.
yang mana doa dan zikir lain tidak mampu memadamkan kesalahan itu. Rasulullah SAW dalam hadis ini mengajarkan kita satu doa yang dibaca 3 kali akan membenting kita daripada menjadi seorang yang terpesong akidah, serta dapat menjadikan kita seorang yang menjadikan matlamat ibadah dan segala kelakuan kita hanya kerana Allah. Itu pengajaran ketiga. Pengajaran yang terakhir, walaupun kita diwajibkan untuk menghindari segala perkataan dan perbuatan yang membawa kepada syirik, ini tidaklah bermakna kita boleh menghukum orang Islam sebagai seorang yang syirik dan murtad. Islam adalah satu agama yang tidak senang-senang untuk menghukum orang lain syirik dan murtad. Hari ini ada satu fahaman aktif di Malaysia, tukang cakap fahaman ni, mereka mudah mensyirik dan membida'ahkan orang. Hati-hati apabila tuan-tuan jumpa satu puak di Malaysia ni bid'ah, haram, sesat, syirik. Sedangkan kita tengok amalan tu ulama lain yang ajak. Kenapa ada satu kumpulan ni dia membid'ah, menyesatkan, mensyirik? Hati-hati. Ini kumpulan yang menyeleweng daripada Islam. Saya akan terus ulang benda ni untuk tuan-tuan sentiasa berwaspada dengan kumpulan ekstrim ini. Mereka juga bercakap tentang hadis, mereka juga bercakap tentang Islam, tetapi mereka begitu cepat menuduh umat Islam lain dengan bid'ah, sesat dan syirik dan sebagainya. Semoga kita jadi umat Islam yang sederhana, ikut panduan para ulama kita. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan para ulama yang bercakap benar ini untuk membimbing umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa di atas jalan yang benar. Seperti Nabi sebut dalam satu hadis, kumpulan ulama yang bercakap benar ini akan sentiasa membimbing ummah sampailah kiamat.